رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا Oi Zul. Kenapa? Zul, aku nak pinjam RM10 kau boleh tak? RM10? Kau nak buat apa? Aku nak beli air. Beli air? Awalnya kau nak beli air. Baru pukul 2.30. Biarlah. Lambat ke awal ke sekati akulah. Apa masalah kau ni? Mari sini duit. Sekejap. Nah. Kan macam tu mudah. Makin aku gerak lu. Mana Zul ni? Aku dah beli air dah untuk dia. Tak ada orang kan? Bismillah. Weh Syafiq, kau tak puasa? Tapi weh, asal kau tolak aku ni? Kau ni? Astaghfirullahaladzim. Syafiq, aku dah lama nak tegur dengan kau ni. Kau dari dulu sampai sekarang tak puasa tau tak? Banyak tak puasa? Alah, biarlah, nanti aku kodok lah balik. Kodok. Dari dulu sampai sekarang sama je. Kau tak kodok-kodok pun. Nyemak lah. Ni songkok kau ni, aku rasa aku dah boleh buang dah songkok kau ni. Buruk lah tu. Kau nak ambil? Oi, kau ni tak payah nak ceramah aku sangat dah. Astagfirullahaladzim. Syafiq, muncak Syafiq, bawa dah bertobat. Syafiq, ni bulan Ramadan tahu tak? Kau nak tolak aku, tendang aku, lepas tu baling songkok aku. Semak lah kau ni. Aku nak kau keluar. Astaghfirullahaladzim. Dia pun Zul, kau nak ceramahkan aku? Jangan mimpi lah. Syafiq, kau tak siap lagi ke? Kejap. Nak cepat. Zul. Syafiq, kau dah siap dah? Aku nak minta maaf dekat kau. Minta maaf? Jap. Kau nak minta maaf kenapa ni? Yelah, sebab aku selalu marah kau, tengking kau. Lepas tu yang hari semalam tu aku tolak kau dan aku baling songkok kau, dan aku selalu hina kau. Aku minta maaf raya. Tak apalah Syafiq, lagipun aku dah maafkan kau. Tapi aku nak kau bertaubat dan kau ganti balik puasa yang kau dah tinggal tu. Terima kasihlah Zul, sebab kau selalu teman aku, selalu nasihatkan aku. Aku janji aku akan kodok balik semua puasa-puasa yang aku dah tinggal tu. Sama-sama. Lagipun hari ini hari raya, aku dah maafkan kau.
Okeylah, jom Zul, kita pergi solat raya. Hajak. Sebelum saya mengakhiri cerita ini, saya nak ceritakan sedikit tentang pengajaran dalam video ini. Pengajarannya, kita janganlah selalu marah ataupun tengking ke, maki ke pada orang yang kita rapat. Dan kita hendaklah maafkan kepada orang yang kita rapat lah. Kerana Rasulullah SAW suka kita memaafkan kepada orang yang kita rapat ataupun orang lain. Dan saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum.